Adakah Zul Fazli Syahmat berada di tempat kejadian sewaktu Allahyarhamah Zara Khairina berada dalam keadaan di tempat tersebut pada masa tersebut, iaitu pada 16 hari bulan Julai sehingga 17 hari bulan Julai. Nah, kita nak bertanya, adakah dia duduk di situ menemani pelajar-pelajar? Adakah dia warden? Adakah dia individu yang mengenali arwah? Adakah dia sebagai seorang yang duduk dalam kelompok pelajar-pelajar tersebut sehingga dia berani mengatakan, kami semua sudah tahu siapa yang membunuh Zarah ni. Saya quote balik kata-kata dia dalam satu hantaran video. Kami semua sudah tahu siapa yang membunuh Zarah ni. Bermaksud, kalaulah dia kata begitu, kami semua, saya tidak, jangan kau bawa dalam penceritaan kau, kononnya kami ini tahu. Yang tahu, kalau kau tahu, kau saja. Tapi sebenarnya kami tahu kau penipu, kau pembohong, kau pendusta, kau tukang fitnah Zul Fazli Syahmat. Itu rakyat Sabah tahu. Dan kau bukanlah orang yang ada di situ, kau bukan individu yang berada di tempat kejadian. Kau hanya menunggang isu Zara Khairina. Kau hanya mengambil kesempatan daripada kesempitan orang lain. Kau hanya nak dapatkan populariti, dapatkan publicity, dan kau hanya nak buat konten, nak buat live, dan live itu kau potong-potong, masukkan dalam channel YouTube kau dan dapat imbuhan gaji. Nah, itulah bagi saya yang patut. Dan paling teruk lagi, kau gunakan pula isu ini nak minta sumbangan dana untuk kos guaman kau. Jijik betul kau ni Zul Fazli. Berhentilah untuk tunggang isu, berhentilah untuk menggunakan orang lain, berhentilah untuk scam orang lain, berhentilah untuk mengambil kesempatan daripada kesempitan orang lain. Stop. Dalam kau bercerita nak membela Allahyarhamah Zara Khairina, kau sempat lagi memaki hamun, kau sempat lagi mengata, mencaci orang, kau sempat lagi memfitnah orang. Inikah akhlak kau nak membela orang? Dalam masa sama, kau buat kejahatan, kau buat maksiat, kau buat keburukan, kau pamerkan